Dalam Tamarin Square Cyberjaya ni ada macam-macam pok kunyah tau. Tapi Ana betul-betul tertarik nak kunyah hak milik juara MasterChef Malaysia musim pertama dulu. Sambil-sambil tu boleh layan pergi bawa kat depan ni. Makanan yang ada memang banyak yang menarik hati lemak Ana. Tapi Ana paling tertarik nak kunyah favourite pasta Ana, spicy buttermilk dengan crispy ginger chicken. Weh, dia punya buttermilk berlemak sungguh ya. Ada pedas di hujung-hujung. Topongan ayam dia pun bukan rasa kosong. Ada terselit rasa halia, pedas pun ada. Ni first time tau Ana jumpa Hainan Chicken Chop versi derhaka orang kata. Biasa kat kopitiam sosnya tak sepekat ini tau. Yang dekat sini dah diolah siap-siap kena dengan selera Melayu. Lebih pekat dan ada rasa pedas. Si Yazid ni ada nasi, ada udang, memang dia tak pandang kiri kanan dah. Yang ini namanya garlic fried rice dengan garlic butter prawn. Senanglah hampa nak buang angin lepas kunyah hat ni. Tiba. Tapi rasa dia memang another level. Yelah apa, resepi air tangan juara MasterChef Malaysia musim pertama kan? Tak kalah, tak sedap. Untuk minuman pula, Ana tertarik nak kunyah yang ini dan yang ini dan juga yang ini lebih refreshing. Jap, belum habis lagi. Nama pun pastries kan? Korang tengoklah terpapar pelbagai kek dan pastry kat dalam ni. Cantik-cantik pula tu, macam yang Yazid kunyah ni. Rasa pun bukan yang cikai-cikai ya. Nak cari pok kunyah ni tak susah pun. Cari je gelanggang pickleball dalam Tamarin Square Cyberjaya. Pastries Bella ni betul-betul dekat tepi. Memang marem weh.